Perhatian rakyat Sabah, tahu tak isi rumah B40 boleh dapat insentif syukur bulanan? Okey, jom Isatra explain pasal program sentuhan kasih rakyat Sabah. Dalam program ni, golongan miskin dan miskin tegar berpendapatan bawah RM2,843 dan RM1,257 sebulan layak dapat RM200 sebulan selama setahun. Ada 4 fasa agihan dikreditkan ke akaun bank atau secara tunai. Jadi, anda akan dapat RM600 setiap 3 bulan sekali. Macam mana nak tahu layak ke tak? Boleh semak status secara online dekat sistem Syukur di syukur.sabah.gov.my. Boleh tengok status kelayakan dekat sini. Pastikan anda update maklumat akaun bank untuk elak keciciran. Tapi, kalau anda ada dalam sistem e-kasih, dalam sistem Syukur pula, dia tulis tiada dalam rekod. Boleh buat permohonan baru dekat padans.sabah.gov.my. Tekan butang permohonan baharu SKR, isi maklumat diperlukan, lepas tu tekan sahkan maklumat untuk teruskan permohonan. Kalau ada soalan, boleh komen dekat bawah, okey? Isatra dah explain, jangan lupa follow.